ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان فبلغنا رمضان. اللهم آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Aminuddin selaku pengurusi majlis yang berusaha, Tuan Penolong Kanan Pentadbiran Ustaz Muhammad Yusri Yahya, Tuan Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Ustaz Nik Amran Nikman, Penolong Kanan Co-Curriculum Ustazah Asmawiyah BTO, Tuan-puan guru-guru kanan, tuan-puan para guru yang berada di luar dewan, tuan-puan ibu ayah yang dihormati, serta seterusnya yang diraikan hari ini, anak-anak putra-puteri mak tak mamuk pokok senang. Mudah-mudahan semua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya saya mengambil kesempatan untuk ucapkan tahniah kepada tuan-puan kerana telah memilih Mak Tak Mamuk Pokok Sena sebagai tempat untuk anak-anak tuan-puan meneruskan pengajian di peringkat menengah. Selamat datanglah kepada tuan-puan yang mungkin baru menjadi warga sekolah, kerana ini adalah anak sulung ataupun anak yang baru boleh mengaji di sini. Jadi tahniah kerana memberikan kepercayaan kepada kami, dan tentunya kepada anak-anak ustazah yang dikasihi ini. Kalau ikut dalam jumlah, kita terima 103 orang. Kita minta daripada lembaga 55 lelaki, 55 perempuan. Kita ada 3 kelas anak-anak. Kita ada 3 kelas. Satu kelas adil, yang kedua kelas arif, yang ketiga kelas amanah. Kita kelas arif dan kelas amanah. Kelas arif untuk lelaki, kelas amanah untuk perempuan. Kelas adil terpaksa mix lelaki dan perempuan. Kerana kita tak cukup kelas untuk nak bahagi. Kalau kita kata kita ada 3 kelas kan, kalau kita nak bagi 2 perempuan, 1 lelaki, kesian budak lelaki nak mengaji mana pula kan. Maknanya kalau kita nampak kata berat budak perempuan. Jadi kalau nak bagi 2 lelaki, 1 perempuan pun tak kena juga. Jadi kita buat keputusan 1 lelaki, 1 perempuan dan 1 living mix. Jadi tahniah Ustazah ucapkan. Yang pertamanya tahniah Ustazah ucapkan kepada semua kerana telah terpilih untuk meneruskan pengajian di peringkat menengah di Mak Tak Mamuk Pokok Sena. Ramai macam Ustaz Nik Amran cerita tadi, 500 orang main untuk temu buka. Kemudian kamu terpilih, tak kira sama ada nama kamu keluar pada tawaran pertama atau rayuan pertama, rayuan kedua. Lah ni cerita tu habis dah. Cerita lah ni kita mulakan pengajian, kita adalah sama level. Tak kira kita masuk melalui ujian, melalui tawaran mula ke, rayuan ke apa, tak ada. Hari ni kita bermula dengan kosong. Semua sama. Okey? Itu pertama sekali. Yang kedua, Ustazah suka nak ulang sekali lagi. Ibu ayah, saya cakap dengan anak-anak mana? Ustazah suka nak ulang sekali lagi apa yang para penolong kanan kita sebut tadi, iaitu kita kena pasak niat. Benda pertama kita kena buat di dalam kehidupan kita, nak buat kerja, buat apa pun, innamal a'malu binniyat. Semua kerja kita, semua berdasarkan niat. Jadi niat kita apa dia? Niat kita main mengaji ni bukan pasal Tok Wan suruh. Jangan nak tu. Bukan pasal mak bukan mau mengaji sangat kami kan, tapi dah mak dia suruh sangat, mak mai pi lah. Mai pi lah tu tak mak. Kena ada di dalam hati, inilah tempat untuk aku meneruskan pengajian. Allah dah tentukan rezeki kita di sini. Nak makan nasi di kantin, Mak Tak Mamuk Pokok Sena. Macam tu. Walaupun mungkin ada di antara kita yang memohon dengan penuh harapan masuk Mak Tak Mamuk Al-Ustaz, masuk sekolah-sekolah khasnya, MRSM-nya, SBP-nya, apa semua, deretan sekolah-sekolah yang hebat. Tapi apabila kita terpilih ke sini, maknanya sudah pun ditentukan di Lauh Mahfuz di sana atas dulu ni. Sejak sedia kala dah nama kita akan duduk di sini, memulakan pengajian di sini. Mudah-mudahan sampai macam Ustaz Yusri kata 6 tahun di sini. Mudah-mudahan. Tapi kita dah mula hari ini, kita dah daftar diri kita, nama kita menjadi warga Mak Tak Mamuk Pokok Sena. Maka kita kena dalam hati, aku adalah pelajar Mak Tak Mamuk Pokok Sena dan akan memberikan yang terbaik untuk diriku, untuk ibu ayahku, untuk sekolahku. Boleh? Jangan dalam hati kita mengaji kerana
yang lain. Allah berserta dengan niat kita. Kita nak supaya Allah berserta dengan niat kita, maka niatlah kita mengaji kerana Allah. Sebab apa? Sebab kita ingatkan, kita dah mengaji lama dah. Dulu UPKK lah, apa semua segala kita ambil periksa. Ayat pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad daripada dia. Mula dengan apa? Mula dengan apa? Iqra. Tak kala kita kata Nabi Muhammad turun malaikat Jibril, mula-mula tu kita tahulah sirah macam mana nah? Kemudian turun ayat bila Nabi kata aku tak pandai baca. Malaikat suruh baca kan? Malaikat kata iqra, tak boleh baca. Jadi kemudiannya malaikat membacakan kepada Nabi ayat yang pertama diturunkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 ayat. Nah, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Suratul 'Alaq. Ayat pertama bunyi Iqra. Bacalah. Baca ni. Baca ni maksud apa? Mengajilah, tuntut ilmu lah. Maknanya perkara pertama yang Allah turun kepada kita, syariat kepada Nabi Muhammad ini, suruh mengaji. Iqra, suruh mengaji. Dan mengaji bukan mengaji saja. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Maknanya mengaji itu kena boh dalam hati, mengaji dengan bawa nama Allah. Boleh? Nah, jadi buang siap-siap. Kalau kata Mai tadi pun menyebai lah apa semua kan, pasal apa? Dah buat macam mana? Dan Tok Wan nak sangat sekolah ni. Dulu Tok Wan mengajar Raudhah dulu ni kan. Tok Wan teringin nak Mai balik sekolah ni. Jadi Tok Wan suruh kita main mengaji sini. Tak mau dah. Cerita Tok Wan, Tok mak makan ke mak ke apa semua tak mau. Cerita lah ni cerita kita. Kita yang main mengaji. Boleh cuci hati kita dulu. Kita letak niat kita mengaji kerana Allah. Kita mengaji dengan membawa nama Allah. Kita mengaji pasal apa? Pasal kita nak mengaji di sini kita pilih. Pasal apa kita tak mengaji seumat? Pasal apa kita tak pergi mengaji sekolah Bukhari ke sekolah apa? Pasal apa kita gaduh juga di sini? Sebab kita dah memilih sekolah ini untuk menjadi asas kehidupan kita, menjadi lebih mulia, menjadi insan yang lebih mulia. Ustaz Yusri sebutkan tadi apa dia? Kita punya SABK ni, Sekolah Agama Bantuan Kerajaan. Sekolah kita termasuk dalam Sekolah Agama Bantuan Kerajaan. Dia punya misi dia memang untuk melahirkan anak-anak yang akhirnya keluar menjadi ulama. Walaupun betul kita kata kan, mengaji ma'had bukan nak mengaji, bukan nak jadi ulama ada semua. Tuan nak murid saja jadi bukan. Mengaji ma'had tu. Kan bukan kata mengaji ma'had ni salah kata mengaji ma'had semua jadi ustaz-ustaz dah. Tapi nak abang kata pun kita bekal. Kita kena bawa bekalan dalam diri kita, apa yang kita dapat semasa sepanjang kita mengaji di ma'had ni, keluar nanti jadilah apa pun. Jadi orang yang bertakwa, jadilah peguam yang bertakwa, jadi guru yang bertakwa, jadi apa juga, jadi yang bertakwa. Takwa tu mana? Kita kutip daripada pengajian kita di Mata Mahmud Pokok Senang ni. Boleh? Faham tu? Nabi sebut apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa-siapa yang Allah nak bagi kebaikan kepada dia, Allah akan faqihkan dia di dalam bidang agama. Allah akan bagi dia jadi alim, bagi dia jadi faqih. Faqih ni maksudnya faham betul dalam bidang agama. Maka bila kamu dipilih, kamu terpilih untuk mengaji di sini, tempat sekolah ni kita tahu sekolah agama, sekolah Arab. Maka di sini adalah tempat yang Allah tentukan kepada kita untuk mendapat kebaikan, untuk kita menjadi orang baik seperti mana yang Nabi sebut, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa-siapa yang Allah kehendaki dia agama, jadi dia akan jadi faqih, dia akan jadi alim, dia akan jadi faham dalam bidang agama, insya-Allah. Boleh? Jadi Ustazah nak supaya niat kamu tu betul-betul. Yang kedua, yang ketiga orang tadi selamat datang. Ada yang kedua, niat kamu sedikit sebanyak tentang lebih kurang rumusan apa yang disebut oleh tuan-puan penolong-penolong kanan. Kita mesti ikuti semua peraturan, semua acara, semua aktiviti, semua majlis yang telah ditetapkan oleh sekolah. Sekolah ada peraturan dia, sekolah ada undang-undang. Siapa yang masuk ke sekolah ni kena ikutlah.
Kalau tidak, kamu kena pergi mengaji sekolah Tok Wan kamu sendiri. Kan? Sekolah kita ada undang-undang. Kalau pergi mengaji sekolah Tok Wan tak apa, dia boleh kata, itu sekolah aku, ni sekolah Tok Wan aku. Jadi nak buat apa kan? Ni sekolah Maktab Mahmud Pokok Sena, ada akta dia, ada peraturan, ada undang-undang dia. InsyaAllah kalau kita ikut peraturan, kita dengar cakap, kita patuh dan taat, insya-Allah kita tak ada masalah. Tak ada, walaupun Ustaz ni sebut tadi apa peraturan apa semua kan, bukannya tiap hari nak hutan tu, bukan, tak ada pun. Tak ada pun, tapi ikut peraturan. Suka juga saya nak peringatkan kepada ibu ayah yang anak-anak nak duduk asrama nanti, memang kena tanya anak-anak sungguh. Kalau tengoklah hujung-hujung minggu tambah kali kita kaji berapa hari, berapa lama mengaji, lepas tu cuti sekolah seminggu tu kan. Dia pun biarnya. Baju dia pun duduk kat pindah tu, dia jatuh tak kutip dah. Lepas tu balik dia duduk abang. Mak tracksuit hilang, mak hak nu hilang, hak ni hilang. Dia pergi mana? Tak tahu kawan kebas apa dia yang malas nak ambil. Jadi kena tanya. Nak cek lah semua ni. Kena rasa ada tanggungjawab. Pengurusan diri kita sendiri. Bukan mak nak main kutip. Jadi pengurusan diri kita sendiri, kita kena atur, kena urus. Tanya saya ucapkan kepada anak-anak yang kita kata dah pun dapat penempatan di asrama. Asrama kita boleh memuatkan 140 perempuan dan 110 lelaki. Kata ya, pasal apa? Tak sama, sebab lelaki duduk asrama yang lebih kecil. Hak yang mahal besar baru ni, adik kita letakkan asrama pelajar perempuan lebih besar sikit. Kalau ikut bilangan pelajar lebih kurang saja antara lelaki dan perempuan. Kalau ikut kita punya tahun sudah, pada hujung tahun kita jumlah pelajar kita dari tingkatan 1 sampai tingkatan 6 ada lebih kurang 570. Lebih kurang lah 570, 560 gitu. Jadi ini adalah pelajar tingkatan 1. Tahun sudah tingkatan 1 pun 100 lebih sikit. Ini pun kalau ikut dalam list tu 103. Ustazah pun tak pasti, tak tengok tadi pendaftaran last tadi berapa orang. Jadi Ustazah nak ucapkan lah kamu supaya berhati-hati di dalam menjaga kita kata akhlak. Di sini adalah tempat untuk kita membentuk akhlak kita, mencanai akhlak kita supaya keluar nanti benar-benar menjadi putra-putri yang diharapkan, diidamkan oleh ibu ayah. Ibu ayah tak hantar kamu pergi sekolah Bukhari, tak hantar kamu pergi sekolah-sekolah menengah. Pasal apa? Sebab hak yang Luqman teriak kat Ustazah apa ada? Ustazah tolonglah, saya tak harap nak hantar ke sekolah menengah. Saya tak harap nak hantar anak saya pergi sekolah menengah. Tu dia. Maknanya pasal apa? Sebab kita tengok kan, mungkinlah kamu kok ada abang kakak atau jiran-jiran ke hak duduk sekolah menengah. Bukan semua sekolah menengah tu tak baik, bukan. Tapi dengan kita kata la ni punya media sosial lah apa semua, jadi hak yang di sekolah menengah tu hak baik itu minoriti. Begitu. Tapi bukanlah kita kata di sini kita semua maksum lah, ada. Semua serupa je di mana pun, cuma hak yang kelaku tak berapa, hak yang ni sikit, hak lain tu banyak, majoriti. Hak yang majoriti tu ramai yang baik. Maka sedikit sebanyak dia akan mengubahlah hak yang minoriti, hak yang nak kepala masam situ. Jadi hak tingkatan 1 kena bagi jaga adab dulu baru ilmu. Dan kita kena ingat adab dulu baru ilmu. Barulah kita kata kita mencapai hasrat yang disebut sebagai insan yang soleh, anak yang baik lagi cerdik tu. Sebab tu disebut anak yang baik lagi cerdik. Cerdik itu duduk belakang pasal ilmu. Baik dulu. Faham anak? Jadi Ustazah sukalah menyebut 2-3 perkara lagi. Kita jumlah guru kita ada 51 orang. Mai 51 sepatutnya kita 52, ada seorang lagi lah yang tak ditulis sebab cikgu tu baru pencen. Kita ada 51 orang guru yang terdiri daripada 21 guru lelaki dan 30 guru perempuan. Kita ada di pejabat, kita ada 9 orang staf yang menguruskan hal ihwal pertanian yang terdiri daripada 9 orang, 5 lelaki 4 perempuan. Kita ada kantin. Kalau anak-anak nanti, kalau kamu masa sekolah rendah, kamulah abang kakak yang paling senior sekali kan. Mai-mai sini kamu yang paling kecil. Jadi kena dia punya, kita kata peraturan dia, Nabi sebut apa dia? Nabi sebut orang kecil
dia mengasihi, dia menghormati yang lebih besar, dan orang besar dia mengasihi yang lebih kecil. Yang tu sifat orang mukmin. Maknanya kita sebagai kita masuk di sini, kita jadi kecil sekali ni, kita jadi paling adik sekali. Maka kita di atas kita ada abang kakak yang ramai. Jadi hormat abang kakak, hormat guru-guru dan abang kakak. Kita kata yang lebih tua, yang lebih senior akan mengasihi yang lebih muda. InsyaAllah kalau kita ikut macam tu, harmonilah hidup kita. Jadi yang macam Ustaz Nik sebut tadi, tak maulah. Dulu mungkin kita tak ada rasa apa pun. Kan panggil kawan kita ikut sekolah ni bully. Yang tu disebut sebagai bully. Bully mental, bully emosi. Pasal apa? Emosi dia terganggu sebab kamu dah panggil dia macam-macam. Tentang kau tu besar sikit, kau panggil badok. Oi badok, badok. Jangan. Jadi benda tu dia tak suka. Dia tak suka, jadi maknanya dia balik cerita kat mak pak dia kan, buat laporan. Kamu tahu memang kalau buat laporan kamu kena, memang ada akta dia. Kamu kena tahan reman, masuk lokap ni. Usah. Kita semua mai ke sini, kita memang dah baik dah, kita nak jadi lebih baik. Okey, kita nak jadi lebih baik, jadi azam untuk ambil apa sahaja ilmu yang cikgu bagi, sama ada ilmu formal dalam kelas ataupun tidak formal melalui program-program sekolah. Jadi jangan kita kata buat ikut suka kita. Dulu kita pengawas ke, dulu kita ketua pengawas ke, dulu itu zaman dulu. Zaman kita sekolah dah. Ni kita masuk di sini, kita adalah paling junior sekali. Kita kena ikut peraturan bagi betul-betul dengar sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh.